Macam mana nak check shutter count untuk kamera DSLR ataupun mirrorless? Satu hari satu info pasal kamera. Okey, bila nak check shutter count, pastikan kita ambil dulu gambar, snap dulu sekali gambar apa-apa gambar pun, sebab kita nak dapat gambar yang latest daripada kamera tu. Lepas tu keluarkan memory card tu daripada kamera kita, masuk dekat card reader, boleh masuk terus ke PC ataupun telefon. Telefon yang support OTG pun boleh. Pergi dekat Google, lepas tu kita boleh search je. Kalau kamera Nikon boleh search je Nikon shutter count. Kalau Canon tulis je Canon shutter count, Sony shutter count. Dia akan keluar beberapa website, tapi antara yang saya biasa guna adalah website ni, camerashuttercount.com. So tekan je choose file tu, lepas tu kita upload gambar yang kita baru ambil tadi daripada memory card ni. Okey, lepas tu tekan je upload. Lepas tu dia akan terus keluar kita punya shutter count yang semasa, yang latest. Contohnya sini saya punya shutter count 116,396. Dia ada siap tulis model kamera bawah ni, Nikon D750. So itulah cara macam mana untuk check shutter count kamera kita. Sebab apa saya suruh snap satu gambar yang latest tadi, supaya kita dapat shutter count yang betul-betul latest daripada kamera kita.